You panggil apa? Saya tak panggil pun. You sekolah rendah mana? Saya dekat rumah. Ada masuk institut pengajian tinggi tak? Saya sekolah tinggi tak pergi. Saya takut tinggi. SPM sudah pas kah? Dah. Bagus. Result macam mana? Itu sudah lepas bercerita. Jangan tanya. You kerja berapa lama? Saya experience bagus. 10 company sudah kerja. Company tu cakap apa? Dia cakap bahasa Malaysia lah. Hang ni cakap baik-baik lah. Apa kelebihan kamu? Saya tinggi. Handsome. Apa kekurangan kamu? Kurang. Saya tak kurang tinggi. Handsome pun tak kurang. Apa offer? Okey, kami offer macam ni. 1 bulan 1,500. Selepas 3 bulan 4,000. Macam tu, saya join lepas 3 bulan lah. Haram. Mai. Tak mau. Okey, jika kami bagi you offer ni, you boleh kerja sampai bila? Sampai you lingkup atau sampai you bankrupt. Apalah lingkup? Bukan. Sebelum you punya company lingkup, sebelum you punya company bankrupt.